Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kini, program penyampaian sijil SPM bagi salur SPM 2025 telah dilancarkan. Kami, Nur Hazira binti Muhammad Said dan Khaira Khatunada binti Khaizan Nizam menjalankan tugas sebagai kru TV PSS. Yang dihormati Encik Ahmad Niza bin Makmur, penolong kanan pentadbiran, Encik Zainuddin bin Bikom, penolong kanan. Apa perasaan cikgu-cikgu bila dapat tahu result anak murid? Cikgu rasa mestilah happy, bangga, teruja, semua ada lah. Rasa bersyukur sangat-sangat. Happy lah for first time sekolah untuk bahasa Inggeris ya. Kita dapat 12A+. Okay, setelah 3 tahun berturut-turut mata pelajaran geografi jatuh, alhamdulillah tahun ni naik, dan ini saya rasa hadiah untuk persaraan saya lah, alhamdulillah. Terima kasih Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nur Hazira binti Muhammad Said bagi wartawan di program penyampaian SPM bagi salur SPM 2025. Kini kami sama Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir bin Muhammad Fazli, merupakan bekas ketua murid SMK Bandar Baru Batanggeli pada tahun 2025. apa perasaan dapat result? Okey, pertama sekali saya ucapkan syukur alhamdulillah, walaupun saya mendapat keputusan yang tidak saya jangka, tapi saya bersyukur kerana inilah hasil kerja dan titik peluh saya selama ini, dan ia membuahkan hasil yang sempurna. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama.